What the heck? What the heck is going on? So, hi gang. Lama aku tak buat video vlog ni sebab busy coy. Kalau kau tengok video sebelum ni, aku dah terangkan kenapa aku tak buat video sangat. Sebab aku busy, teramat busy. Plus aku baru sihat, so aku malas nak ulang balik apa aku cerita. So sekarang ni korang kena teman aku pergi keluarkan duit, pergi beli minyak hitam untuk esok aku servis motor ni. Okay. Aduh, banyak ulat kereta. Cepat sikit. Sorry lah kalau suara aku macam moody sikit. Kurang lah. Banyak pula kereta ni. Aku minyak pun tak cukup ni. Orang kata apa? Doa-doa je lah. Harap-harap cukup. Kalau tak cukup, tawakal je lah, cukup insyaAllah. So plannya sekarang kita nak pergi keluar duit. Sebab member aku pun kirim untuk keluarkan duit. Lepas tu beli minyak hitam. Lepas beli minyak hitam, isi minyak dulu baru beli minyak hitam. Beli minyak hitam baru isi minyak lah. Baru ada konten. Tak payah. Aku kat petrol aku tak nak rekod sebab malu. Macam biasa bro, alasan aku malu. Tak payah hon lah. Tak tahu lah. Waktu-waktu macam ni baru aku nak keluar. Ni kalau mak aku tahu ni, mak aku marah ni. Sebab kata orang gaduh keluar waktu-waktu macam ni nanti ada hantu kopek. Oi, hantu kopek mat. Gila babi zaman sekarang. Zaman dulu lah. Zaman sekarang mana ada hantu kopek. Asal bau hangit ni. Tak. Bukan motor aku kot. Husnuzon. Okay gang. So aku tak ada benda nak borak sangat. Cumanya aku rasa kan, aku punya view dah mula drop sebab aku tak consistent in posting. Tapi tak apa, aku akan cuba comeback balik. Sebab aku itu memang sejujurnya aku lost motivation lah. Tu yang perkara kereta ni nak gimana. Aku sebenarnya dah lost motivation. Tapi aku akan cuba comeback lah. Aku risau hujan ni. Kenapa aku keluar waktu-waktu macam ni Sendiri pilih, sendiri menyesal. Itulah Muhammad Azim. Apa-apa pun, korang boleh aku harap korang boleh still bukan support. Aku tak tahu lah, kira macam aku mengharapkan recommendation dulu. Sebab aku ni tak ada nama sangat. So nak dapat view daripada subscriber saja tu payah agak. Ikut subscriber aku dah 700 lebih. Tapi susah, still susah. So aku harap lepas ni aku akan start posting balik macam biasa. Aku akan post je apa-apa. By the way dah hujan cok. Oh shit, I don't know what's going on today. Tapi aku akan cuba teruskan juga perjalanan ni. Walaupun aku dah rasa rintik. Aku dah rasa rintik-rintik ni. Tapi tak apa bro. Kita dah biasa hidup susah. Macam tak ada kena-mena je kan. Aicha ni yang ni nak salah lagi. Aku asyik salah lagu tu. Sorry tu. Weh bro, asal kereta ni basah bro. Oh damn. Aku rasa memang aku dah fucked up ni. Kereta tu dah basah. Sekejap kita kau scan satu kereta. Bro, asal semua kereta ni basah bro? Daripada mana bro? Oh damn. Aku rasa tadi semua dia tak jembal ke daripada belakang gompok jing. Kalau gompok jing, gentle cakap lah, aku pisang weh. So aku nak isi minyak kat belakang. Minyak aku dah takut merah jarum ni. Jarum dah merah dah ni. Tak apalah. Selagi kita percaya kepada Allah, selagi itulah kita akan berasa selamat, InsyaAllah. Ni aku nak tunjuk korang. Walaupun tayar aku botak lagi, tapi kita boleh payung. Aku rasa gompok jin hujan ni. By the way, apa yang kata aku ni cakap Melayu lah. Melayu pula. Cakap Ganu lah. Bro, aku orang Melaka bro. Aku study kat Ganu. Bukannya aku orang Terengganu, bosku.
Okay, ada faham. So sekarang ni aku dah rasa rintik yang sebenar amat. Teringat pula waktu buat vlog pergi Terengganu tu. Orang kata apa, mabar je lah, basah-basah lah pun. Padahal dalam hati kecewa, sakit jiwa raga. Aduh. Oh, bau-bau hujan, bau-bau yang menyamankan. Ya, aku tak tahu tu. Patutkah aku teruskan pergi belakang? Aku rasa aku kena call member aku dulu lah, tanya. Sebab nak ikutkan kawan aku merata area sini. Salah satu fun fact Terengganu lah kan. Tak tahu Terengganu atau Pantai Timur, dia walaupun dekat-dekat, tapi hujan tu dia bermain-main tau. Dia bermain-main hujan tu. Ambil kau. Ada orang. Ramai lah tu. Memang ikut hang lah. Aku nak keluar duit aku. Tak kacau duit mak bapak kau. What the heck? What the heck is going on? Pertanyaan baki pembayaran bil. Aku dah bingung. Asal aku pakai Melayu? Tak style tu. 300 mai. Kaya-kaya. Padahal duit orang. Thank you. Apa pun sekejap lagi aku kena cari kat RM10 mat. Sebab apa? Aku dah cari RM10 sebab aku nak pergi Dobi tu malam ni. Bro, sekarang musim hujan tu. Memang tak gentle aku cakap. Kau nak mabar. Ni aku cakap mabar kita duduk Petronas lah. Kau relax ke? Ini hari kita main langgar-langgarnya. Kita memang terus mabar. Kita tak fikir punya budak. Langgar. By the way, korang ingat tak yang aku cerita pasal lampu tu? Tak tahu korang boleh nampak ke tak. Okay, sekarang kan lampu tinggi kan. Lampu tinggi aku warna kuning. So bila aku press, jadi warna putih. Tengok Sekejap aku rasa ambil aku tengok minyak aku berapa. Sebab aku takut tak cukup coy. Sekejap bro, aku rasa kena isi kat tu. Tapi aku dapat bau kompok jing macam lebat. Tapi it's okay kot. Janganlah hujan coy. Habis kau tengok belakang tu gelap tau. Oh, aku rasa tak boleh mat. Tak boleh. Tak boleh coy. Sis. Macam mana Aduh. Aku try dulu. Kalau hujan, bismillah. Innalillah. Aku buat. Okey, aku buat pilihan yang silap. Kot. Lebat jai. Aduh. Tak lebat. Okey, sana cerah. Rafa. Okey, boleh. Sebab. Aku lupa nak sambung cerita tadi. Apa tadi? Pantai Timur ni dia bermain dengan cuaca tau. Dia tak tentu pun cuaca ni. Dia betul-betul bermain. Dia kadang satu tempat tu hujan. Kalau jalan gerak sikit je, tiba tak hujan. Satu tempat yang tak hujan, gerak sikit tiba lebat. Ada yang renyah, ada lebat. Aku tak faham. Contoh macam dulu aku duduk kat Batu Rakit. Kalau Batu Rakit hujan, Yuniza tak hujan. Kalau Yuniza tak hujan, Batu Rakit hujan. Pelik kan? Nampak? Gelap kan? Ni sekejap lagi ni memang lebat tu ni memang jatuh tu. Kau relax ke? Memang aku fucked up sebenarnya. Aku nak off dulu kamera. Bye.